analisis percubaan UPT, dan sebenarnya itu saya menjemput Puan Umi Nurliza binti Haji Ahmad, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Cahaya Umi, untuk memberi ucapan. Dan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Ibu Samri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Namanya pada bahasan para asatizah sekolah desa Cahaya Umi, iaitu guru-guru yang mengajar anak-anak ya, UPKK khususnya, juga guru-guru, seluruh guru, para murabi sekolah desa Cahaya Umi, staf-staf sokongan, dan seterusnya, ibu ayah yang saya kasihi, yang kita jemput pada pagi ini untuk sama-sama kita menjalankan solat hajat sebentar tadi, dan tak lupa anak-anak yang saya sayangi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada ibu ayah meluangkan masa sedikit pagi ini, walaupun ada mungkin yang bekerja, ada time off dan sebagainya. Terima kasih atas pengorbanan itu. InsyaAllah hari ini kita sama-sama hadir dengan niat yang satu, niat yang sama, betul. Baik, kita solat hajat sebentar tadi, kita semua tahu bahawa minggu depan dah duduk dah di PKK, betul? Di PKK dah sekejap, di masa dulu rasa cari masa dah sampai, dah sampai, tiba masanya. Okey, UPKK? UPKK? Allahu Akbar. Itulah, ya, semangatnya itu. Dan saya yakin semangat ibu ayah lagi, ya, lagi tinggilah semangat tu nak melihat anak-anak punya pencapaian, keberhasilannya, ya. Selepas beberapa bulan menjadikan sekolah ini sebagai apa? Tempat tinggal kita daripada pagi sampai petang, maghrib baru sampai rumah, betul ya? Jadi dihabiskan masa satu hari belajar sampai petang, balik letih, betul? Letih, makan, ya, solat, tidur lah kan, letih. Okey, itu satu pengorbanan. Pertamanya saya ucapkan terima kasih lah. Pertamanya sokongan pada ibu ayah, ya, sokongan pada ibu ayah kepada kecemerlangan, program kecemerlangan sekolah ini. Baik, bukan mudah, dan saya rasa bukan sesuatu yang kita rasa diri kita dipaksa macam tidak. Saya yakin bahawa datang dengan dari lubuk hati yang ikhlas sebenarnya daripada ibu ayah untuk membantu kecemerlangan anak-anak. Saya yakin, dan kami sangat berterima kasih, terutamanya yang sangat besar yang saya selalu beritahu ialah sumbangan-sumbangan makan waktu petang itu, ya, sangat-sangat membantu melancarkan lagi program kecemerlangan kita, kelas tambahan kita pada waktu petang. Dan yang pasti anak-anak ni, guru-guru yang ada ni, guru-guru PKK yang ada di sebelah kanan saya ni, yang bersama dengan anak-anak dapat siangnya sampai dah kelas tambahannya, ya, dengan jadual. Bermula saya rasa kita bermula dengan 2 kali, betul, 2 kali seminggu, ya, anak terus sampai Jumaat, hari sampai Sabtu, bermula pada Oktober, betul? Oktober kita dah mula. So, semua saya harap parents faham lah, kita nak kerja 2 peperiksaan besar kan, UPSRA, UPKK. Jadi guru-guru yang sama, ya, guru-guru sama yang mengajar anak-anak tahun 6 dan juga tahun 5. Jadi jadual tu kita faham lah macam mana nak kata hebat lah, hebat sangat guru-guru ni, pengorbanannya, ya, meluangkan masa, berfikir lagi apa lagi nak beri, apa lagi yang boleh dikongsi dengan anak-anak. Inilah usaha-usaha yang kita bincang, musyawarah bincang, apa nak buat, bercakap, sampai lagi sini apa kita nak buat. Itulah yang kita buat sepanjang program kecemerlangan ini, dan akhirnya selesailah. Esok selesai satu kelas, betul? Esok last kelas kita anak
semangat bawah aura mak ayah kepada anak-anak. So besoklah lastnya. Dan yang pasti lagi satu ialah sebenarnya minat cakap terima kasih pada anak-anak. Terima kasih sebab kamu terus setia, betul, setia dan sangat ikhlas beri diri kamu untuk diajar dan dididik, betul. Itu yang satu sebenarnya. Bagaimana kita ada ibu yang hebat, ibu ayah yang hebat, guru-guru yang hebat. Yang penting adalah diri kita, betul. Mana kita nak buat yang terbaik ataupun tidak, mana kita nak terima ataupun tidak, betul tak? Jadi ucapkan terima kasih sebab kamu terus setia duduk, sampai petang pun happy je, happy sampai petang, betul tak? Rasa macam bateri tu tak habis-habis kan, sampai pukul 6 subuh bateri masih penuh lagi, betul? So tanya ucapkan pada anak-anak semua, insyaAllah kita usaha sama-sama kan, betul tak? Pandang wajah guru-guru ni, kita pandang wajah guru-guru ni yang usaha bantu kita. So hari ini kita nak paparkan analisis pemeriksaan UPKK. Kita ambil daripada percubaan dan kita cuba kita kongsikan dengan percubaan dan juga result sebenar pada tahun lepas supaya kita nampak, supaya kita bersedia. Dan cabarannya sudah pastilah saya rasa tak sama lah. Saya jujur untuk berkongsi dengan Ibu Ayah. Perasaan kami, saya dan guru-guru, dia tak sama dengan yang dia lain dengan dulu. Jadi maknanya cabaran dan segala anak-anak kita saya faham betapa mudah kita nak menghadapi anak-anak hari ini yang saya rasa banyak benda-benda yang lebih menarik lagi yang ada di rumah, yang ada di mana yang ada pada mereka yang lebih lagi menarik. Saya tak mau cakap lah, saya tak nak spoil kan, kita nak exam kan, tapi itulah saya kata cabaran dia. Jadi macam-macam lah kita buat sebenarnya, fikir nak pecahkan kelas, nak pecah kelas supaya guru tadi boleh pergi kecilkan kumpulan supaya boleh kumpul lagi. Itu yang kita buat lah. Dan Alhamdulillah kita mengharapkan ada perubahan lah di sini lah pada UPKK. Jadi ujian yang sebenar nanti kalau kita tengok pada percubaan sedikit percubaan, result percubaan agak merisaukan kita untuk kita maintain, untuk mengekalkan kecemerlangan UPKK sekolah Islam Syariah lah. Saya nak beritahu, tapi insyaAllah melihat pada sebulan ini nampaknya betul, nampak anak-anak dah mula serius dah. Ibu Ayah nampak tak? Tak nampak tak mula serius kan? Jadi kami pun nampak. Terima kasih kita nampak dah serius semua dah, mula dah fokus untuk hadapi UPKK ni, nak berjaya semua, nak capai 9A insyaAllah. Jadi kalau saya paparkan sekejap lagi, mungkinlah kita agak dengan pemeriksaan percubaan, tapi kita compare dengan tahun lepas. Okey, bersedia? Alright, kita tengok slide. Okay, jom sama-sama kita tengok. Ini analisis keputusan pemeriksaan percubaan UPKK baru-baru ini. Dia bersama dengan kecil baru lah, sebab dia bersama dengan percubaan UPS hari itu ya. Tenang, serentak selesai. Betul kan? Okey, baik. Itulah keputusannya sampai 41 calon. Walaupun dalam kelas kita ada 44 44 calon, 44 murid, tapi hanya 41 calon saja sebab semua tak naik untuk menjadi UPSRA UPKK. Okey, jadi itu 6, mana lagi 3? 6A saja, 3 lagi mana Syazah? 3 apa dia? Cuba beritahu ni. 6 baru, 3 lagi apa? Lagi 3? Kisah Syah
Amal solat Syafawi 3. So 9 lah. Okay, 9. So kita kejar untuk 9A. Okay, jadi untuk 6A jangan bertulis itulah dia. Jangan cara lepas 6A 5 orang sahaja, 5A 7, 4A 10, 3A 13, 2A seorang, 1A 2, 0A juga ada 3 orang. Ini percubaan yang barulah. Okay, next soalan. Kita tengok dalam peratus analisis minggu subjek 100% semua subjek 100% lulus kecuali bahasa Inilah yang kita risaukan bahasa Arab. Tapi insyaAllah kan insyaAllah kita akan kejar untuk 100% lulus insyaAllah. Okay, lihat kepada perkembangan ini insyaAllah tengok sekali lah akan sampai 100% itu. So disitulah yang membuatkan kami berbincang macam mana nak buat ni 14/63 yang lalu atau semua kita nak buat insyaAllah kita dah ambil beberapa tindakan yang drastik lah sebab kita risau dengan keputusan ini. Baik, next saja. Itu dia. So 100% biasanya UPKK sekolah sangkai ini pada lepas semua 100%. Dia tak ada yang gagal untuk UPKK. Jadi insyaAllah percubaan ini biasa. Saya betul ibu ayah, percubaan ini biasa. Dia terkejut sikit lah. Dia terkejut sikit, tapi kita bukan balik buat sesuatu. Dia akan pergi insyaAllah 100% lulus terima kita. Kita dah sama-sama teman. Baik. Siapa dia sekarang boleh yang mempunyai 6A percubaan. Ini ranking ni adalah diberi oleh pihak Jawi lah. Sebab kita menghantar result percubaan ini ke Jawi dan mereka buat ranking ni ranking terutama boleh tu dengan pertama Uwais Rasulullah, Muhammad Zilfai, yang kedua Izzar Adamia, Muhammad Amal Kushairi dan Abu Sofia Muhammad Aziz. Ini yang top 5 kan. Ini lagi, ini yang memperoleh 5A. InsyaAllah sikit boleh. Kita dah batal lah, tengok lah di mana yang dapat B tu kan. Kita cuba bantu. InsyaAllah ini yang 5A pasti 9A insyaAllah. Baik, kita cuba tengok kat sini analisis keputusan percubaan 24 dan 2025. Tengok apa beza. Nampak tak? Ini percubaannya 6A 5 orang. Percubaan sebenar percubaan 24 10 orang. Dan sebenar cuba tengok berapa? 25. Jauh jadi ada sinar. Tengok ada kan? Masih ada sinar insyaAllah. Kalau kita tengok tu percubaan 24 10 orang dia. Betul pergi 25. Itu yang kali ni antara sekolah yang terbaik lah kita punya keputusan di seluruh KL. Baik, itu UA. Dan tiada suruh tengok situ ada yang semua ada lagi. Betul? Tak ada yang tak dapat. Ini result yang sebenar. Paling tinggi berapa paling tinggi berapa paling rendah 3 insyaAllah. Tak paling rendah 3A. So insyaAllah inilah kita untuk 2025 ini. Ini result dia 5, 7, 10, 13 tu insyaAllah dia akan jadilah mungkin lebih baik insyaAllah. Dengan tengok usaha ni semua masyaAllah, dan dengan tembakan doa daripada ibu ayah untuk kita semua insyaAllah akan ada satu perubahan yang besar pada percubaan result sebenar kita nanti insyaAllah. Terus berdoa kepada anak. Biasalah masing-masing ada kat sini lemah dia. Dan baik pastinya ialah sebenarnya anak-anak dia lemah dalam bacaan Jawi dia semua. Jawi lemah. Bila Jawi lemah dia membaca, dia tak susah untuk membaca. Sukar untuk dia membaca. Dan nak menulis. Dia bila subjektif tu yang berat sikit. Subjektif tu nak tulis tu berat sikit. Tapi tak apa, kita doa lah ada apa pemirsa-pemirsa yang
kata yang lembut, yang baik hati. Kadang tengok ejaan tak betul kan, tapi ada bunyi. Ada bunyi kan, jadi dia bagi juga kan. Tapi jangan macam tu, jangan ambil mudah sangat kan. Tapi kita nak kalau boleh kalau boleh keputusan kita itu dengan usaha yang ni lah, yang sungguh-sungguh lah. Okey, tulis dengan baik, tulisan kita dah besar banyak kali dah ya, tulisan yang kecil-kecil tu kan, tapi besar sikit ya, boleh untuk yang subjektif. Jadi kita tak risau yang subjektif ya. Okey, ada apa-apa ibu ayah nak tanya? Saya rasa tak ada apa lagi yang kita nak kongsi pagi ini. Ada apa-apa saya tutup kepada ibu ayah? Kalau ada, tak ada apa dah kan? Last ada yang pulang esok last untuk anak-anak. So insyaAllah minggu depan anak-anak kita akan menduduki peperiksaan di sekolah yang sama, SRA Al-Ihsan Paktin. So kita akan bawa sendiri lah. So maknanya pihak sekolah dan guru akan bawa anak-anak pergi ke SRA Al-Ihsan pada petang. Maksudnya dia bermula jam 2 suku, jam 2.30. Okay, 2 suku 2.30 dah kena ada di sana. So ke sekolah dulu. Maknanya pagi datang sekolah kita akan buat surah hajat setiap hari. So setiap pagi kita akan buat surah hajat. Okay, kita akan buat hajat Yasin setiap pagi. Lepas itu masuk kelas, kita last tu kayaknya percutan akhir lah. Kita buat main lagi. Tanya balik soalan-soalan semua yang kita buat. Dia santai je, santai saja pagi itu untuk subjek pada petang ni. So Isnin subjek apa? Akidah dengan adab. So pagi tu kita akan pergi lagi lah. Kita bagi sejam-sejam minggu. Lepas bersedialah ya, bersedia untuk dan kena makan cepat ya, kita makan dalam jam 12 ya, 12.30. Lepas tu kita pastikan makan. Lepas makan kita bersedia ambil duduk, solat zuhur dan boleh terus bertolak ke surah hadis apa? Sekolah rendah agama Islam. Okay? Ada lagi soalan? So waktu petangnya dia akan ada break dia akan ada break petang. So kita ada juga makan, kita akan bagi minum lah, makan roti yang simple saja. Dia break dalam bawah setengah jam saja. Dia nak pergi bilik air, makan, kita bagi dia yang mudah lah kita bagi roti, bagi air. So sekejap break, dia masuk balik untuk paper yang seterusnya. Okay, itu waktu pertama. Dan balik nanti tengok jadual. Ada yang sekolah Ustazah, ada tak yang semua ambil di sini lah? Betul? Semua parent akan ambil anak-anak seperti biasa di sekolah. So mari kita akan bawa kembali ke sekolah. Okay? Tunggu di sekolah saja. Right? Ya, anak ni, bapak ada nak tanya? Ada nak tanya apa? Itu nak tanya apa kan? Ada. Bismillah. Bismillah. Baik. So ada? Apa-apa lagi? Ada, okey dah. Ya. Hari ini lah semua. So ibu ayah ada apa-apa lagi nak tanya? Boleh saya ulang untuk tanya? Okey, melihat kepada saya terulang sebenarnya pada ibu ayah. Seperti yang saya selalu cakap, bila kita ambil exam, kita nak result kan? Kita nak keputusan. Jadi dia kena seiring lah. Maknanya ibu ayah yang betul-betul nak anak ambil exam kan? Nak seiring dengan sekolah, kita nak capai kecenderungan keputusan yang baik. Okay? Jadi kalau katalah ibu ayah saya kata, saya tahu lah kalau tak kisah kan, tak kisah pun dah ada aim untuk pergi ke sekolah mana, swasta dan sebagainya selepas UP 4 tahunan, dan tak perlu pun apa-apa daripada tak perlu pun result UPT maupun UPSRA, saya okey je. So tak perlu push orang untuk ambil exam. Sebab kita jadi macam mana ya, kita nak tapi boleh tak kisah kan. Jadi dia tak seiring dengan kita macam semangat ni, semangat nak, kita tak kisah. Jadi dia benda jadi anak pun tak kisah. So dia rasa dia akan tambahan ke, tapi kami elakkan sebenarnya. Hari Jumaat kita buat lepas 2 kali kita buat tu, saya nak elakkan Jumaat sekali kalau dia datang Sabtu, sebab dia lebih cantik. Sabtu tu sudah belajar seronok sebenarnya. Soalan Sabtu tu bermula pagi dengan suasana tak ada main, orang dia belajar. Sebenarnya
seronok satu. Tapi apa kelemahan dia? Apa kelemahan dia? Tak hadir. Tak hadir. Itu yang kita terpaksa buat. Jadi Jumaat itu sebenarnya ada hari waktu cikgu usual dan juga meeting. Jadi kita ambil lah, kadang-kadang saya terpaksa guru saya keluar, 4 orang keluar dari meeting untuk kita sama. Terpaksa kita buat juga petang. Kan? Tapi saya kalau rumah ini pagi, tapi esok pagi hari 2 pagi dah satu kan? Lepas dan boleh kita ambil satu. Jadi satu tu lebih seronok dan cikgu pun lebih apa lagi. Cikgu banyak lagi, cikgu punya tenaga pun kan? Lebih banyak lagi nak bantu kita untuk hari satu. So esok last, okay? So jadi saya kata tadi, kena seiring. Untuk UPSRA depan ni, kita tengok keputusan depan ni, kita tengok ada rasanya keputusan-keputusan yang mungkin mereka nak buat, tak nak anak-anak duduk UPSRA ke, beritahu kita, tak apa. Jangan duduk as a calon, senang. Tak payah duduk calon. Sebab duduk dalam calon, dia akan ganggu keputusan. Kadang-kadang kita kalau yang tak mampu, yang tak boleh dengan kita cakap tak baik juga sebenarnya. Saya tu kata tak baik sebenarnya ilmu. Anak-anak belajar ni ilmu yang dia akan bawa sampai mati dia belajar ni. Ilmu sebenarnya dia dapat. Tapi itulah bila kita nak risau, kadang-kadang sampai kata kita buat tak hadir. Sampai macam tu kadang-kadang kita fikir kan, tak hadir DH lebih baik daripada anak hadir dan merosak result tu. Faham tak? Tapi saya tak tahu cakap benda ni. Tapi mana ni sebab exam ni lah dia kan, exam. Tapi tak apa, dia datang dia dapat ilmu, datang tambahan tu boleh je datang tambahan. Tapi kalau kata tak nak dia duduk sebagai calon, okey, beritahu saya. So tahun depan asal saya biasa tak apa kan, tahun ni kira ada kan, itu nak boleh bayar. Tapi kalau rasa seronok nak bersama dengan program kecerdasan sekolah, anak-anak dulu as calon, okey, kita bantu. Tapi sama-sama lah, okey, sama-sama pastikan tambahan dia. Ya, apa yang ni aku Pak kata UPKK dengan UPSRA tak sama kan. Ada ayah pengalaman banyak ni, Kak Fiza ni, YDP kita, siapa lagi anak-anak ni, Mas kan, siapa anak ni yang dah anak tahun 6 dah lalu banyak berlalu. Sama tak UPKK UPSRA? Tak sama. Okay, tak sama. Lepas ni lagi UPSRA lah dia agak tough. Dia tak macam UPKK. Okay, so dia bersedia insyaAllah. Ini permulaan UPKK ni, buat yang terbaik insyaAllah. Kita sama-sama lagi sama berjuang untuk bangunan lagi. Boleh? Bangunan kita berjuang untuk UPSRA. Dan kita boleh masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya. Dapat. Kita nak lah. Tapi kita usaha nak masuk sekolah-sekolah yang baik. Okay, bukan sekolah dia buat kita kena sama-sama. Dia cikgu semangat, kita tak semangat pun tak boleh juga. Jadi saya nak cerita lah semalam kita dapat dari KPM. Saya terharu sebenarnya sebab kita sebenarnya di KPM di BPS bagian pendidikan swasta banyak libat urus yang kita pergi, libatkan. Dia pernah panggil saya duduk, saya duduk dalam dasar. Saya pun terkejut juga dia panggil saya untuk duduk dalam membina kembali dasar untuk pendidikan swasta KPM. Kita rasa macam Allah duduk satu Malaysia kan, betul tak? Sekolah-sekolah hebat yang Pak faham pun, betul tak? Dia panggil yang sekolah-sekolah hebat, mana dia memilih cara ini. So maksudnya kita rasa apa? Kita rasa macam wow, hati kita dipilih duduk dalam dasar dan tanya apa yang sekolah, apa yang nak. Jadi kita banyaklah saya nampak, saya melihat di bahagian pendidikan swasta bantu swasta. Sebab sebelum ini kita ni dipandang sebelah tu je, pandang kita macam ni je. Sampai kan bila kita pergi ke sekolah-sekolah, masa kita masuk, kita dibenarkan untuk masuk MTQ, FNSS, Rashid, semua tu. Sampai kata, macam mana boleh masuk kayak ni? Sampai macam tu. Sebab maknanya mentaliti dia tak boleh nak terima lagi swasta itu berada di kalangan mereka. Sedangkan tak ada masalah pun. Sebab kalau ikutkan dari segi core curriculum, bola jaring, betul tak? Mana, apa lagi semua? Catur, boleh je. Tapi kalau core akademik yang melibatkan dengan MTQ, dengan pendidikan sektor pendidikan Islam, ya, untuk hafazan, nasyid dan sebagainya, kita tak boleh. Dia berbeza kat situ. Jadi kata saya kata tadi, KPM di bahagian pendidikan swasta tengah usaha dan terbaru Jawi. Saya pun rasa macam terharu. Jawi pun sekarang dah mula dah. Dah ada dah pegawai-pegawai yang berusaha nak bantu swasta-swasta ni. Dah bagi kita banyak yang kita dapatkan. Dia buat dia bengkel untuk guru, Masya Allah. Saya nampak di situ
Sebab sebelum ni kita cari sendiri. Saya beritahu dengan mak ayah, kita dulu ya Allah, cari Umi ni perjalanan dia tak mudah. Kadang-kadang kita ketinggalan banyak info, kita ketinggalan sebab dia tak panggil kita, kita berdaftar. Kita daftar di poket, tapi tak panggil kita bengkel, ada perubahan jajaran dan sebagainya, dia tak panggil kita. Jadi kita kena macam nak malu sikit lah kan, saudara. Asyik lah dia kalau parents yang baik yang ke sekolah ni, saudara dapat jaga info daripada visa ke apa, dapat. Kadang kita usaha macam tu lah. Tapi Alhamdulillah, kecemaran murid kita, Alhamdulillah Allah bantu kita, Allah tolong. Sebab kita ni betul-betul ikhlas tak tolong anak-anak, tak tolong sekolah ni supaya sekolah ni ada orang memandang kat sekolah kita ni. Jadi itulah, jadi dia sangat-sangat suka perjalanan tu. Tapi bila ada BPS yang pendidikan swasta, bahagian swasta dan juga dipanggil di, kalau di KPM dia panggil BPS, bahagian pendidikan swasta. Kalau di JPN negeri dipanggil UPS, unit pendidikan swasta. Jadi mereka tengah usaha. Dan semalam saya dapat 2 lipas ya. Saya pun terkejut juga. Benar. Doalah anak-anak. Ada saya nampak ada jalan untuk anak kita nanti sekolah. Kan? Tiba mereka WhatsApp saya untuk dapatkan murid-murid punya tahunan. Tahunan sebab anak yang mau minta siaran anak murid kita, dia nak tengok keputusan PBD, WhatsApp, semua dia minta. Dan minta hantar kepada mereka, dia nak tengok mana murid kita cemerlang nak handalkan murid kita SPP. Saya rasa macam dia usaha lah. Kalau mereka dah usaha nampak, mereka nampak lah kita ni bukan apa, kita ni bukan ikan-ikan nampak kita ada sesuatu. Dan saya rasa sebenarnya kemanisan jihad di kaca ini seperti tadi Ibu Ayah yang hebat, Ibu Ayah yang sangat sokong kita, yang sangat betul-betul Ibu Ayah. Saya rasa kita nak buat ni, cikgu sekolah nak buat ni, kalau kami tak ada sokongan daripada Ibu Ayah pun, sebab kami tengok semangat sumbangan Ayah, semangat Ibu Ayah pergi pada sekolah, perkongsian dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam semangat kita nak buat yang terbaik untuk sekolah ini. Itu yang kita usahakan, insyaAllah. Jadi bila minta sekarang, kita doakan untuk laluan anak kita tahun lalu lah. Anak kita tahun laluan, mudah-mudahan. Tahun lepas ramai dah, alhamdulillah SBBI tu ramai dah. Dah boleh dah, kita dah rumpun lah, masuk lah SBBI dah banyak. Kita yang pergi. So kita doakan untuk anak-anak tahun 6 ni ada. Kalau tak ada, tak pandai. Kalau tak dapat, tak pandai ke? Perjalanan kita masih jauh lagi. Yang penting on track. Kita takut pergi sekolah biasa, tak apa, it's okay. Pergilah KA dan sebagainya, go, tak ada masalah. Tapi pastikan anak kita on track. Takut dengan cabaran yang ada kat luar sana. Takut. Sebab bila dia belajar sesuatu yang dia tak boleh, dia tak nak, akhirnya benda yang lebih menarik kan, tunggu dia, yang akan mengajak dia. Lepas tu saya kata tadi boleh. So, okay. Pergi ke mana? Tak nak anak usah sama. Okay, tak apa. Dengan kita dengar kes bully dan sebagainya, kita dah takut. Ya, betul. Memang kita takut, betul. Apa yang berlaku. Tapi, sampai bila? Kita kena bersedia dah. Anak-anak kita akan tepus satu cabaran yang semakin kuat kat luar sana. Kita sedia. Tak boleh kita rasa kita boleh kawal tak. Siapa yang akan jaga kita? Siapa yang akan jaga kita? Betul? Allah yang jaga kita, bukan mak ayah. Allah yang jaga kita. Mak ayah ni apa? Dia jangan bertanggungjawab kita. Tanggungjawab dia beri yang terbaik kepada kamu semua. Selebihnya serah pada Allah ni. Allah tu yang maha hebat. Allah tu yang maha berkuasa semua. Nak jadi, dia jadi. Betul? Tapi kena positif. Maksudnya ada banyak yang baik. Banyak lagi yang baik. Kita ni anak kita yang kita pastikan kontrak. Saya rasa dia beritahu cakap benda yang baik, mana tak baik. Kena rasa macam tak boleh biar. Dia tak betul juga campak. Tak sampai tu kita buat tak tahu. Pun tak boleh juga. Itu akhirnya dia nak luar pada siapa. Kan dia nak berbual dengan siapa, nak bincang dengan siapa, tak ada. Sebab kita rasa macam ada habis dia, tak sama habis. Tak ada. Kena lah sekarang ni. Sebab keadaan sekarang ni memang kita kena berkawan. Dengar cerita dia biasa macam mana. Saya walaupun tahun 5 kita bersedia dah. Tahu sekejap je. Sekejap saya nak tahun depan dah habis dah sekolah.
So kena ada dah mak, ibu ayah kena rancang dari sekarang dan ke mana ada juga anak kita sebab sekolah swasta banyak boleh je. Sekolah swasta dan kita dengan mencari sekarang ni saya nampak lah kita tengah cari sekolah swasta sangat kurang yang vocational daripada sekolah ke atas satu susah nak dapat, tapi kita ada share tu, kita share. Maknanya saya nak cakap macam mana boleh share lah kot saya punya pengalaman saya. Anak 7 lain semua tak sama. Sampai yang bongsu jabaran dia lagi dia sangat belajar macam-macam. Abang kakak dia belajar tak sama, sangat tak sama. Tapi kita pasti orang yang solat jaga, mengaji mesti itu kita jaga kan. Lepas tu dia dah masuk sekolah menengah pun saya tunggu juga. Dah masuk sekolah Selangor tunggu juga ni, tak dapat juga. Kita nak kadang-kadang kita nak begini kan, orang kata begini, betul? Tak dapat juga. Apa lah, tapi dalam sekolah kamu saya yakin dia ada usaha, dia ada tarbiyah dia dekat sekolah kamu tu dapat dah. Jalan. And dia masuk habis SPM okey lah. Tapi rezeki saya kata cakap tadi, sebab dia tak nak belajar, betul? So dia masuk IKM Kemahiran. So dia ambil otomotif. Dia bahagia kat tempat tu. Saya cakap dia punya result kembali 4 flat. Saya cakap itu dia punya raguan otomotif. Dia suka benda tu. So dia enjoy, dia bawa lori, dia bawa dia bawa semua kan. Marah. Saya rasa itulah tempat dia. So kita tak boleh nak anggap letak lagi nak anak kita letak sign budak-budak ini hebat. Boleh sakit kita nanti. Tu saya belajar kat situ. Alhamdulillah Umi dah letakkan kamu di tempat yang dia tengah fikir dah hampir 3 tahun nak mana nak hantar. Sebab kalau dia tak nak bagi belajar benda-benda yang masuk ke IPTA, belajar nanti dia down lagi. Sebab benda dia tak nak, apa dia nak cari di mana. So macam ni lah yang saya fikir dia sekarang. Saya dah fikir dah dari mana nak pergi ke Jerman ke mana kan, teruskan. So macam dia jadi kita rasa, saya cakap tadi lah, kena kenal anak kita tahu apa minat dia, apa kecenderungan dia. So that kita tahu buat keputusan yang terbaik untuk dia. Dan jangan letakkan anak kita samalah pandai, jangan. Masing-masing ada rezeki dan masing-masing ada kelebihan yang Allah beri. Ada kelebihan dia. So jangan nyamakan dia, jangan semua anak tak kan. Sebab kadang kita akan sakit tengok orang lain out status kan, story anak bagus sakit memang lah. Perjalanan itu masih jauh lagi. Sekarang tak. Tapi saya kata anak saya tadi lah, wah, apa kakak yang baik-baik apa tak dapat for flat tau kan, dia dapat for flat. So saya rasa macam apa? Itulah dia. So kita tak tahu sebenarnya dan kita letak dia di tempat yang betul. So ni puan-puan sebab saya beritahu ni tahunan sekejap je, ibu ayah yang berfikir mana nak hantar dia masuk mana sekolah dia. Okay? Baik, itu saja yang saya kata dapat kongsi bagi ni. Bulan apa apa? Lepas tu boleh belajar sambung belajar balik kan? Okay, belajar lagi? Ada lagi? Besok bulan tambahan pagi datang Okay, pada ibu ayah semua terima kasih banyak atas semua sokongan, sumbangan makan, minum anak-anak, mudah-mudahan Allah panjang segala kebaikan ibu ayah ganjaran yang berpanjangan untuk kita semua di sekolah ini insyaAllah doakan yang terbaik, mudah-mudahan anak-anak dapat sihat, yang penting sihat, semua kena sihat, okay? Doa untuk sihat semua dan dapat duduk di kebiasaan kan. Pakai ni kalah, sekejap bagi. Tak tahu, tak dengar. Assalamualaikum. Saya walaupun tak ada kata sepakat daripada ibu dan ayah, saya sendiri wakil daripada ibu ayah Umi nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi dan guru-guru semua. Kalau guru-guru dan Umi tak ada, mungkin apa kita pun tak dapat anak-anak yang soleh-soleh. So terima kasih banyak-banyak dekat guru yang banyak sangat banyak.
kasih. Terima kasih banyak. Ingat jasa-jasa ni guru. Ingat. Ni awak tu boleh dapat. Ada cikgu-cikgu. Kena hormat cikgu. Nanti dah keluar sekolah cikgu pun ingat. Okey. Macam apa Ustazah Nizam tiba-tiba dapat panggilan daripada Bentong Ustazah Nizam? Daripada mana cikgu? Bentong Daripada Bentong ingat Ustazah Nizam harunya SPDR Bentong ada korek call. Oh, Ustazah sihat? Haru tak? Haru. Dia tanya cikgu punya apa? Cikgu berapa? Ingat cikgu lah macam tu. Ya? Dia jangan lupakan cikgu. Okay? Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Polri Indonesia yang telah mencapai sebentar tadi. Diharapkan apa yang disampaikan oleh Puan Umi itu dapat digunakan menjadi semangat tauladan kepada kita semua. Okay, sebelum kita akhiri majlis kita pada hari ini, saya mohon murid-murid semua berdiri. Okay. Pada hari ini kita akan buat sesi salam. Okay. Ibu ayah pun cukup untuk berdiri untuk terima kasih Bu Ayah. Boleh Walaf dulu dengan Ayah, walaf. boleh peluk, boleh cium masing-masing.